Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Pada kali ini kita dapat bertemu lagi untuk sama-sama kita berkongsi untuk yang berkongsi kami lah kan. Anda mendengar. Tapi kalau anda nak kongsi dengan kami, anda boleh tulis perkongsian anda juga di laman komen yang disediakan. Itu sebenarnya. Tapi siapa yang suka komen ni? Orang tak rajin, orang macam saya je rajin menulis ni saya lah. Sebab kita tengok dekat, kalau tengok dekat channel ni, saya tengok pun ada orang komen ni. Tak ada langsung. Tak tahulah siapa, tapi view dia adalah naik, tapi komen maksudnya kadang orang ni dia dengar-dengar lah tu nak komen tu kadang malas lah, tak ada masa lah. Tak ada masa dia tengok lah. Itu pun tengok sambil lintas pun, tak tengok sampai habis lah kot. Wallahualam, tak tahulah. Tak tahulah. Tak apalah, tak ada masalah pun. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal apa, Cik Syarul? Kalau kita nak cerita pasal apa, kebiasaannya dalam channel Cik Ma ni, biasa Cik Ma akan letakkan gambar ataupun apa-apa objek di dalam apa? Video ni lah. Video ni. Dan daripada apa yang Cik Ma letakkan objek tu, daripada situ kita akan borak-borak lah apa yang ada, yang objek yang diletak tadi tu. Supaya apa, ini sebagai satu latihan juga sebenarnya. Latihan untuk kita fokus bercakap tu ya. Contoh Cik Ma letak pen kan. Jadi kita akan ulas, kita akan cakap apa objek yang letak ni pen, jadi kita akan cakap tentang pen. Jadi cakap tentang pen nanti lepas tu nanti alamak beleng pula apa cakap tadi kan. Jadi kita akan tengok balik objek pen. Kita akan balik pada fokus kita nak cakap pasal pen tadi. Ini adalah satu latihan untuk menjadikan orang macam mana dia nak untuk berucap. Kadang orang yang berucap dia akan ada, kadang dia stuck, dia bleng, dia macam apa nak cakap pasal apa. Cara dia akan kita balik pada tajuk apa yang nak cakap tadi. Tapi kadang-kadang orang tu kalau dia nak buat macam tu, dia dah ada point-point. Itu. Dia dah catat point-point dia. Ini mungkin sesuai untuk orang spontan. Dan ada orang dia tak boleh point, dia kena buat karangan. Dia macam penghafal karangan yang dia buat. Kadang-kadang macam tu. Sebab tu kadang-kadang macam tu. Tapi ada orang ni tak perlu karangan pun dia boleh cakap dengan lancar pun. Itu yang kami tengah latih sekarang ni. Saya dengan Cik Syarul tengah latih supaya cakap spontan dengan lancar dan tidak perlukan banyak sangat nak baca teks. Faham tak? Okey, sekarang ni kita baca pen apa yang Cik Syarul rasa yang berkaitan dengan pen dengan diri anda? Okey. Kalau orang biasa saya rasa mungkin saya cakap kebanyakan orang bila cakap pasal pen mesti dia akan cakap masa zaman dia belajar. Apa ini mungkin. Tapi kalau saya nak cakap pen ni sampai sekarang pen ni saya guna lagi. Saya guna jugalah. Memanglah kita kerja. Cerita sebab kalau Cik Mah tahu kerja kita pun lagi yang bahagian yang saya buat tu memang selalu banyak dengan pen. Sebab tu kalau Cik Mah beli pen untuk saya, kan Cik Mah kadang belikan pen untuk saya kat kedai. Dia tak beli. Dulu saya beli pen satu-satu tau. Lepas tu Cik Mah cakap, apalah beli pen satu-satu. Cik Mah lah ajar saya beli pen sekali banyak pukal-pukal. Apa yang kita panggil pukal lah, bukan. Yalah memang satu bandel ke bandel lah. Satu bandel lah. Satu kotak. Satu kotak. Kalau tak saya sebelum ni beli pen satu-satu. Lepas tu Cik Mah lah ajar saya, bazir lah beli macam ni. Dia kata, lepas tu Cik Mah beli satu kotak semua. Sebab saya guna pen memang cepat habis lah. Sebab banyak merekod juga kan. Itulah. Saya masa sebelum kahwin pun, sebelum tu pun memang saya ada alat tulis saya sendiri, stationery saya sendiri. Macam saya ada satu kotak tu untuk pen, untuk pemadam, semua saya letak. Walaupun lepas belajar, memang untuk saya nak guna kan. Sebab saya pun pernah kerja sambil belajar kan. Lepas tu kalau nak tulis-tulis, saya memang masa tu pun suka menulis dan sekarang pun menulis juga. Jadi memang gunalah. Sekarang pun dah ada, kita pun ada juga sendiri kan. Macam tu lah. Okey, pen ni ada tak kenangan tu yang buruk ke manis ke? Kenangan buruk manis tu saya tak tahulah. Tapi kalau ada satu. Kalau nak kata kenangan manis ke, saya pun tak tahulah kenangan manis ke tak. Tapi bukan kenangan, saya tak kata kenangan manis, saya tak kata kenangan buruk. Tapi kalau cakap pasal pen ni, teringat satu benda ni lah. Masa tu belajar. Masa tu belajar, masuk kelas lambat. Duduklah kat seorang pelajar junior ni lah, perempuan lah kan. Lepas tu saya tak ada pen, saya minta lah, ada pen tak? Lepas tu dia tengah guna pen ni, dia bagi. Lepas tu dah guna-guna, saya tak tahulah tabiat saya kan. Dah guna-guna pen tu, lepas tu saya suka macam
gigit pen. Gigit pen kat mulut kan. Lepas tu dah habis kelas kan. Lepas tu saya bagi kat dia. Lepas tu yang adik junior saya, tak apalah ambil je lah. Dia tak nak lah. Mungkin dah tergigit kot. Teringat lah benda tu macam dia kata tak apalah abang ambil je lah pen tu. Dia bagi je. Macam tu pula. Kalau saya ada satu peristiwa tu, saya pernah jadi guru ganti tau. Saya pernah beri guru ganti sekolah rendah untuk darjah 1. Ya Allah, masa tu tak ada cikgu dalam kelas lah. Bukan masa saya lah, saya tak tahulah, mungkin guru apa yang tak masuk. Lepas tu budak-budak bising. Lepas tu saya masa tu guru ganti untuk guru kelas tu. Ada pelajaran apa? Pelajaran untuk bahasa Melayu. Dia guru kelas kan bahasa Melayu, bahasa jasmani, moral. Guru kelas semua dia ajar. Dia ajar. Lepas tu orang panggil, ni guru kelas ni pergi tu, anak-anak murid tu gaduh tu. Dah budak darjah 1 gaduh. Tahu tak dia buat apa? Kawan dia cucuk pen dekat kepala dia sampai darah berlubang. Alah, kau tak boleh. Lepas tu saya kata apa macam mana ni? Lepas tu nangis-nangis macam tu lah. Pergi tu. Ya Allah, memang tak tahu, memang susah juga budak ni nak kawal. Macam tu lah. Saya silap saya kan. Sebab saya guru ganti tak pernah ada training jadi guru. Dia ganti je kan. Dah cikgu tu bersalin. Saya macam jadi berjantan terjun lah jadi guru ganti kan. Memang tak ada training. Saya tak tahu pula budak-budak boleh jadi macam ni. Jadi memang macam kelang kabut juga lah. Tak sangka pula budak-budak jadi macam ni. Faham tak? Gaduh dia macam tu sampai sekali, macam tu sekali. Macam cucuk. Kadang-kadang pen pun boleh jadi senjata. Kan ada satu cerita tu apa nama? Ada satu cerita. Assassin. Bukan, yang Keanu Reeves berlakon tu, dia lawan dengan pen dia. Tapi sekarang ni kita ni guna pen nak lawan dia macam ni lah. Kalau kita guna type tu kan, maksudnya type tu salah satu bentuk pena juga sebenarnya. Mesin type? Bukan, macam kita type dekat ruangan komen, kita buat artikel, kita jadi status. Itu sebenarnya pen lah juga. Ya, itu moden punya lah. Modernnya pen itulah, pakai komputer. Itulah. Itulah. Dakwat tu lah. Komputer tu lah. Dalam Quran pun ada cerita pasal pen kan. Apa benda? Surah apa? Surah Qalam. Surah Qalam. Lepas surah Al-Mulk kan. Apa ingat isi surah Qalam tu apa dia? Pasal mereka yang menulis. Maksudnya menulis. Lepas tu Nun, kan surahnya sebenarnya Nun Al-Malan. Yalah. Mungkin so ada pasal pemahaman dia lah, pemahaman. Mungkin Cik Ma tak ingat ayat dia satu-satu. Ada saya ingat juga, tapi malah lah nak tunjuk sangat. Kan panjang pula panjang pula. Maksudnya agama ni memang mengangkat satu kisah tentang penulisan ni, maksudnya penulisan ni satu benda yang baik lah kalau digunakan sebaik-baik. Tu ada dalam ada, siapa kata ada Qalam, surah Qalam. Memang sebenarnya penulisan ni penting juga. Cik Mas suka menulis? Awak tengok saya? Saya tahu, tapi saja kita nak berkongsi, nama pun perkongsian. Dan awak tengok saya suka mengomen tu, maksudnya saya suka menulis itu lah. Dia Cik Mas cakap itu salah satu penulisan. Itu type tu digital. Kalau dalam penulis tu pun saya tulis juga. Sebab tu pensel pen ni saya guna lagi walaupun kerja kita macam ni. Macam saya banyak merekod yang urusan kita itulah. Yalah. Itulah. Okeylah, itu saja. Apa lagi ni, cakap macam lambang aja. Tak ada kita fokus sangat, namun pun borak santai, apa yang terlintas dalam hati kita cakap je. Jadi saya dulu saya pernah baca satu buku motivasi tu. Dia seorang motivator ni lah. Dia mengajar satu benda kat kita ni. Kalau macam kita ni, dia sebenarnya saya banyak amalkan benda ni lah ya. Kalau Cik Man dulu sebelum saya menulis dekat Handset, saya tulis apa semua, kadang untuk apa pencari diary kan, sikit lah saya buat. Saya ada satu buku tu, kalau saya nak buat apa tu, saya akan Cik Man tahu kan, saya akan tulis nak buat apa itu. Lepas tu bila saya dah tulis serai tu, setiap benda yang saya dah buat, saya akan macam saya gariskan dia, saya tandakan dah buat. Saya macam
Tak kisah pangkah ke apa mana nak tunjuk dan dia dah buat. Macam itulah maksudnya sebelum yang motivator ni cakap, sebenarnya saya dah buat dah benda tu. Lepas tu bila motivator tu dia bagi nasihat, kata kalau nak buat apa hari tu, tulis senarai. Lepas tu apa yang dah buat kita tandakan dah buat apa. Maksudnya macam apa yang saya buat tu dah orang lain pun, orang yang berjaya dah buat juga. Maksudnya terorganisasi lah kita punya ni, tersusun lah sikit kita punya kehidupan dia, pengurusannya. Itu maksudnya memang macam tu pun. Sebab saya ada tengok ada orang kan, dia kerja dia macam banyak tapi dia tak tulis pun, dia macam ingat-ingat kat kepala je. Saya pun tak tahulah, mungkin setiap orang dia ada kelebihan masing-masing lah. Itu je dia. Tapi kalau bos saya dia ada tulis juga. Sebab banyak. Kecuali kalau dia kerja macam cikgu ke apa, tak ada masalah kot. Yang selalu ni macam manager-manager ni dia tulis tau. Takut terlupa kan, terlepas pandang. Kadang macam tu, kadang-kadang macam bos saya dulu, dia kalau dia ingat dia terus telefon. Dia kata catat, dia suruh saya catat. Nanti lupa catat, suruh catat. Dia macam tu. Dia terus lah dia terus lah. Dia kalau dia ingat dia telefon. Tiba-tiba dia telefon. Ni catat. Dia ajar macam tu lah. Dalam poket dia mesti ada pen. Dia ajar saya, Azma, you nak pergi mana-mana, kena bawa pen lah. Macam tu lah. Okey, itu je. Okey, itu saja. Jadi itulah semasa-masa tadi kita harap bermanfaat lah ya. Penting kalau dalam Quran pun ada pasal pen, penting kan tu. Okey. Harap bermanfaat. Jadi bila bermanfaat lagi baguslah kalau mendapat sampai-sampai ke orang lain kan, memberi penyambangan kebaikan kepada orang lain. Jadi semoga hidup kita lebih baiklah daripada hari-hari seterusnya. Selamat beramal. Okey, itu saja. Semoga semua sihat sentiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.